saya baca kekuatan ni, kemudian kita baca hadis, Nabi SAW sebut pemuda ini adalah pemuda yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan keluar satu hari nanti daripada Madinah, kemudian dia melarikan diri ke Mekah. Daripada Mekah dia ke Madinah, daripada Madinah dia kembali ke Mekah pada malam perlantikan dia sebagai presiden umat Islam sedunia. Itu saya yang sebut. Saya terjemah untuk bagi kita mudah faham. Pada malam perlantikan dia, esok dia nak dilantik. Pada malam itu, satu hadis Nabi riwayat Sayyidina Ali, Al-Mahdi minna ahlal bait yuslihuhu Allahu fi laylah. Imam Mahdi ni daripada ahlul bait, keturunan Nabi. Allah prepare dia punya leadership dia dan juga hikmah dia, al-qiyadatu wal hikmah, dan juga ketajaman akal dia. Esok dia jadi pemimpin nombor satu umat Islam dan kemudian dia mula dibai'ah oleh orang Islam. Dan bila saya baca hadis-hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu Al-Imam Mahdi ini akan menyerang India, akan menyerang semenanjung Arab, akan menyerang Furs, Parsi, akan menyerang Konstantiniyah, dan setiap serangan itu mereka menang. Siapa menang? Imam Mahdi. Sila bayangkan kekuatan dan juga teknologi yang dimiliki oleh Barat. Mana-mana blok boleh baca dan boleh kaji kekuatan mereka. Tetapi Nabi dah bagi tahu, bila keluar cicit aku yang bernama Muhammad Al-Mahdi ini, dia akan pimpin orang-orang Islam yang jujur dengan Allah. Bukan semua sertai beliau, hanya mereka-mereka yang jujur dan tinggi keikhlasan kepada Allah. Hanya mereka-mereka yang kuat imannya akan menyertai pasukan tentera ini. Sebab tu menang. Akhir sekali, kemuncak peperangan adalah di Armageddon, iaitulah peperangan di antara umat Islam yang bilangan mereka sangat sedikit. Mujahidin yang berbaki, yang berani sampai ke akhir sikit saja. Kesemua blok Barat akan bergabung. Komunis ke, Eropah ke, apa semua bergabung. Bergabung ketenteraan, bergabung kekuatan. Yang ini Rasulullah sebut dalam hadis Sahih Muslim, dalam bahasa Arab, Al-Malhamatul Kubra, perangan yang besar. Bahkan ia adalah perang yang paling besar dalam sejarah kemanusiaan. Bila mula perang tersebut, tahun ke-7 baru habis. Kemuncak peperangan itu, Imam Mahdi akan bimbing pasukan tentera terakhir untuk berlawan dengan musuh Barat, bergabung kesemuanya. Akhirnya semua perang-perang ni, bukan di Armageddon tu bukan 6 tahun, maksudnya daripada awal peperangan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Ada pendapat di kalangan ulama sebut selama 6 tahun, tahun ke-7 berakhir dan tahun ke-7 itulah munculnya Dajjal. Daripada perang pertama, perang kedua, perang ketiga, perang keempat, perang kelima, menang. Kemuncak peperangan adalah Al-Malhamatul Kubra di Armageddon. Setiap kali membaca hadis tentang kuatnya tentera Imam Mahdi, setiap kali itulah menambahkan iman saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hari ini kita tengok kekuatan tentera Barat sangat hebat, sangat canggih, sangat kaya, sangat ramai, tapi bila baca tentang Imam Mahdi yang Nabi sebut, lebih hebat lagi satu orang dengan kumpulan yang ramai di kalangan Imam Mahdi ini. Apabila mereka dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya nak bagi tahu kepada kita semua, bila Allah bantu, sebesar apapun musuh akan dikalahkan oleh bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kuat dengan Allah, kita kuat dengan bantuan Allah. Kita akan terus menjadi kuat apabila kita terus bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan duit ringgit mak ayah kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kecerdikan kita, tetapi dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.